Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam sembang ilmiah bersama saya dan Encik Masih. Jadi, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan terus membicarakan tentang tempat-tempat ziarah di Kota Suci Madinah. Ya. Untuk kali ini kita akan melihat pula kesan sejarah Jabal Uhud atau Bukit Uhud seperti yang tertera dalam gambar itu. Ya. Satu bukit yang berwarna merah. Difahamkan Bukit Uhud ini nanti akan ada di dalam syurga. Dan kelihatan merah Bukit Uhud ini sebab darah Nabi pernah tertitis di Bukit Uhud ini. Mungkin kerana itulah dia sentiasa merah warnanya. Ya. Baik. Sekarang kita akan fokuskan informasi tentang Jabal Uhud ini. So, silakan Puan Hajar Naziah untuk menceritakannya. Latar belakang Jabal Uhud. Jabal atau bukit terpanjang di Madinah iaitu lebih kurang 8 km. Dia 8 km panjangnya. Ya. Okey. Di sini berlaku suatu pertempuran yang sangat mengharukan dalam sejarah Islam. Ya. Seramai 70 orang tentera Islam gugur syahid dalam peperangan bersejarah ini. Pada fasa pertama, peperangan pihak Islam menang, tetapi disebabkan ingkar arahan Rasul, tentera Islam menghadapi kekalahan yang mengaibkan. Ya, itu latar belakang ya Jabal Uhud yang sangat penting untuk kita hayati kisahnya. Ya. Jadi kita akan lihat ada 4 rentetan peristiwa yang sangat penting berkaitan dengan Jabal Uhud ini atau perang Uhud ini. Ya. Kita pergi satu persatu Puan Mazia. Yang pertama, Musyrikin Mekah ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka mengumpul kekuatan perang 3,000 tentera, 3,000 unta, 200 kuda dan 700 perisai. Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat, kata sepakat dicapai untuk menyekat musuh di luar kota Madinah. Kekuatan tentera Islam 1,000 orang, tentera 2 ekor kuda, 100 perisai pertahanan sahaja. itulah rentetan pertama dia. Ya. Secara latar belakang kekuatan tentera Islam dalam menghadapi kumpulan kafir musyrik Mekah yang datang untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Okey, terusnya Puan Mazia. Terdapat tentera yang tidak dikenali turut serta dalam pasukan Islam iaitu orang Yahudi yang ada hubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salam, ketua munafik yang menjadi musuh dalam selimut. Okey. Rasulullah meminta Yahudi itu membuat pilihan, masuk Islam atau keluar daripada gabungan tentera. Ternyata mereka berniat jahat dan keluar daripada gabungan, menjadikan tentera Islam tinggal hanya 700 orang sahaja. Ya, satu ya. Sejarah yang menyedihkan. Ya. Kemelut yang berlaku ketika nak berlakunya perang Uhud itu. Seterusnya Puan Mazia. Tentera Islam mengambil kedudukan. Bukit Uhud di belakang mereka, Bukit Ar-Rumat di bahagian kiri dan Bandar Madinah di hadapan mereka. Ya. Rasulullah mengarahkan 50 orang pemanah berkubu di puncak Bukit Rumat. Strategi baginda berjaya. Kemarahan musuh berjaya disekat dan dipatahkan. Ya. Sebuah bukit bernama Bukit Rumat yang menjadi satu tempat strategi ya yang Rasulullah tempatkan 50 pemanah sebagai benteng pertahanan yang sangat mantap sehingga kan musyrikin ke Mekah ya gagal menembusi ke dataran kaki Jabal Uhud itu. Okey. Tentera musyrikin Mekah kecewa dan berundur balik ke Mekah kehampaan. Ya. Ya, itu peringkat pertama. Okey, seterusnya Puan Mazia. Ceritakan lagi.
Pasukan pemanah lupa pesan Nabi. Ya. Mereka menjadi tamak haloba. Mereka turun meninggalkan kubu pertahanan. Pihak musuh yang diketuai Khalid bin Ya. Al-Walid Khalid bin Walid ketika itu belum nampak Islam lagi. peluang kemasan, mereka menyerang balas secara mengejut. Okey. Tentera Islam kucar kacir, Nabi tercedera. Berkat semangat juang yang tinggi, tentera musuh dapat juga ditewaskan akhirnya. Ya. Itulah dia, ya. Kisah perang Uhud ini. Mereka pada peringkat awalnya tentera Islam menang bergaya. Sebab tentera pemanah yang menjadi tonggak benteng utama, ya, pasukan Islam itu yang ditempatkan oleh Nabi di Bukit Rumat itu telah berjaya mematahkan serangan pihak kufar musyrik Mekah yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Pada masa itu belum Islam lagi. Ya, seperti yang sudah kita tahu, Khalid ibn Walid ialah panglima tentera Islam, panglima tentera musyrikin Mekah. Kemudian apabila dia memeluk agama Islam, setiap peperangan yang disertai oleh Khalid semuanya berjaya menewaskan musuh. Ya. Jadi pihak pemanah, tentera pemanah yang ada di Bukit Rumat itu merasakan mereka telah menang dan mereka turun ke bawah. Mereka mengingkari, ya, melupakanlah pesan Rasulullah yang berpesan jangan sekali-kali turun ke bawah. Walaupun di bawah mayat tentera Islam bergelempangan dimakan oleh burung-burung herring. Tapi mereka tengok sahabat-sahabat mereka mengumpul ghanimah, harta rampasan perang. Mereka lupa, ya, pesan Nabi itu turun. Dan kesempatan ini diperhatikan, dinampak oleh Khalid ibn Walid yang terus membuat serangan hendap dan menyebabkan tentera Islam kucar kacir. Dan Nabi disembunyikan di celah-celah rekahan Bukit Uhud itu. Dipahamkan Nabi, ya, cedera, patah gigi yang darahnya mengalir, ya, membasahi kasut perangnya. Jadi satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Ramai tentera Islam lari balik ke Madinah meninggalkan medan perjuangan. Tapi akhirnya berkat kesabaran tentera, ya, tentera Islam kumpul semula di bawah panji-panji Islam, di bawah pimpinan Rasulullah. Semangat juang yang ditiupkan oleh Rasulullah, mereka menyerang kembali, bertempur hebat di dataran Uhud itu, akhir menang, ya, menewaskan pihak kufar musyrik Mekah. Ini dia gambar apa? Satu mercu tanda monumen peringatan yang ada di dataran Uhud itu. Apa dia, Puan Marjah? Makam syuhada yang menempatkan 70 orang syuhada, ya, dalamnya. Jadi diceritakan pada satu masa, ya, banjir besar melanda kawasan itu dan mayat-mayat timbul. Dan dikenal pasti 7 mayat utama, iaitu yang pertama Hamzah Abdul Muttalib yang dadanya dibelah oleh Hindun, ya, darah masih mengalir. Kemudian ada Abdullah bin Jashi, Mus'ab bin Umair dan ramai lagi tentera Islam, ya. Jadi yang 7 itu dapat dikumpulkan dan diletakkan di sebelah, manakala yang lain tu bertebaran di keliling, ya, makam syuhada itu. Jadi bila kita berziarah ke Bukit Uhud, kita melihat makam syuhada ini sebagai satu motivasi kepada kita betapa hebatnya pejuang-pejuang Islam dalam mempertahankan agama mereka. Dan kita juga, ya, sebab umat Islam akhir zaman terpaksa mengambil iktibar perjuangan peperangan Uhud ini untuk, ya, menentang apa jua serangan pihak orientalis barat, baiklah media sosial dalam apa jua bentuk, dalam peperangan baru, ya, untuk menghancurkan Islam. Kita wajib mempertahankannya. Semoga semangat Uhud ini
meresap dalam diri kita dan kita mampu juga berjuang seperti mereka untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, para bakal-bakal tetamu Rasulullah yang akan bertamu di Madinah Al-Munawwarah. Ya, sedikit kebiasaan cerita tentang Jabal Uhud ini sebagai satu perjuangan untuk tibar kita bersama, ambil ibrah daripada perjuangan mereka. Ya, Jabal Uhud, ya, meninggalkan kita kenangan suka duka Rasulullah dalam mementabatkan Islam di muka bumi ini. InsyaAllah. Jadi tamat, ya, jarahan kita di bumi Madinah. Walaupun ada banyak lagi, tapi yang lain itu kita rasa tidak berapa, bukan tak penting, tapi kita boleh ketepikan sebab ini akan diceritakan oleh muzawir kita waktu di Madinah nanti. Ya, untuk sesi bersama saya ini, saya fokuskan yang ini, tempat yang paling memberi kita maklumat untuk kita memperingati kesan silam perjuangan Islam di muka bumi. InsyaAllah, lepas ini kita akan membicarakan pula tentang tempat-tempat ziarah di Makkatul Mukarramah pula, ya. Okey, sehingga bertemu lagi dalam siaran kita akan datang. Saya dan Hajah Marziah sentiasa mendoakan kita semua dapat menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.